Hatta orang angkat suara dalam masjid baca Quran pun Nabi tak bagi. Kullukum yunajina rabbahu fala yarfa'an ba'dukum sautahu fawqa ba'd. Setiap kamu menyeru mendoa pada Tuhannya, jangan sebagian kamu angkat suara lebih pada yang lain. Ganggu. Dia seorang nak baca Quran sampai orang lain sembahyang pun tak boleh. Macam kita pergi sebuah tempat dengan negeri, lepas sembahyang dia berzikir, orang lain nak main sembahyang pun baca tak boleh. Kuat sangat tu imam tu duduk berzikir. Wa anna masajida lillah. Masjid ni untuk Allah. Kalau kita semua masuk masjid, nak cari aku ni masuk masjid, niat nak semayang, niat nak dapat pahala, tak apa. Kalau orang yang mai pi ke pasar, kita tak boleh sakiti dia. Orang yang mai jadi tetamu Allah, bolehkah kita sakiti dia? Boleh tak? Lagilah tak boleh. So pengurusan masjid mesti pastikan tetamu Allah dalam keadaan yang elok. Jaga masjid bagi bersih. Semayang mari. Tu imam mari semayang. Duduk dalam saf elok-elok. Supaya tempat ni tempat kita buat pahala.